Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. Apa dah jadi dengan Manchester United guys? This is not Manchester United yang kita kenal. This is not Manchester United yang kita selama ni bayangkan. 3-1 kena tepek dengan Brentford. Unimaginable. The last time aku kena tepek dengan Brentford yang aku ingat, yang rasa macam ni, masa awal zaman Ten Hag dulu. Brentford dengan Brighton tepek back to back, tapi lepas tu kebangkitan. Tapi masalah sekarang ni, the record mengatakan bahawa Amorim punya kekalahan adalah double amount of kemenangan. Ulang sekali lagi, Manchester United, klub terbesar hari tu datang Malaysia kan. Amorim punya kekalahan double kemenangan. Yo, untuk big team macam ni spend berapa ratusan juta, bukan aku nak cakap salah spend amount yang banyak macam ni, tapi point dia sekarang ni untuk team yang spend ratusan juta mengalami kekalahan yang agak merunsingkan minda. And the fact that midfield orang jam dalam game ni sebab tak boleh nak handle Jordan Henderson punya masterclass. Unimaginable. Jordan Henderson yang orang cakap dia akan retire kat Ajax. Siapa lagi tu boleh selamatkan Manchester United? Aku dah penat gak berceramah tentang Manchester United for the past couple of games. And sebab MU menang Chelsea, but aku rasa semua dah tahu dah akan jadi sekali lagi macam ni. And bila kita cuba proses minda, apa yang kita boleh katakan adalah bila dia dapat pecahkan rekod back to back kemenangan yang tak dapat dirasai since berapa lama dah, back to back kemenangan. Amorim tak boleh nak create back to back kemenangan untuk big team ni. Salah Amorim ke? Salah players ke? Honestly bagi aku, dia bukan salah satu orang lah. Game ni menunjukkan kau banyak benda perlu di fix. And penat lah cakap pasal benda ni like literally tu. Orang cakap Amorim paksa juga nak main sistem yang mana tak sesuai untuk diorang. Berapa banyak manager dah nak paksa sistem. Sebelum ni ada manager adapt, ada manager yang paksa sistem, semua tak dapat result yang macam mana diorang nak. So kalau kau tanya aku sejujurnya, salah siapa? Ada manager yang paksa sistem, ada manager yang redong sistem, dua-dua punya keputusan tak meyakinkan langsung. So kau nak target siapa? Kau nak salahkan siapa? Kau tak boleh nak proses otak kau. Aku sekali lah, to be honest. Sejauh mana dia kena push persoalan tu aku tak dapat jawapan. Dan sejauh mana kejatuhan yang kita akan dapat saksikan, aku tak boleh nak expect tak dapat jawapan. Sebab hari tu game City bila kena hancurkan, semua boleh agak akan berlaku. Tapi kena game yang macam last game, di mana Chelsea respected tapi dia orang dapat result, kita akan dapat bagi masa lagi untuk manage. Sampai bila? So bila kita nak tengok play-play yang baru, yang career growing, up and coming, the next big thing, hancurkan career diorang sendiri kat United, adakah siapa sudah buat keputusan tu? Maka dia sendiri. Ya betul. Tapi at the same time, sampai bila? That's the main question though. We need to think about it. So this game, akhirnya Shesko dapat first goal, respected. But other than that, what's the positive guys? Keep on dengan midfield Bruno Fernandes dengan Ugarte. Walaupun Ugarte okay daripada normal, tapi still aku tak boleh nak bayangkan tu. Serius aku tak boleh nak bayangkan macam dia boleh buat through passes, through ball, long ball cantik daripada Jordan Henderson ni. Semua antara persoalan yang masih akan meninggalkan kesan yang mendalam kat dadak Manchester United lah. Aku sebenarnya dah tak ada benda dah yang aku rasa aku akan cakap yang orang tak tahu dah pasal Manchester United. The only reason aku rasa macam kita still patut cakap, sebab kalau tak sampai bila aku nak biar mental health budak-budak Manchester United jam. And kalau tak kita yang menemani mereka. And performance ni just menunjukkan yang mana banyak perlu dibaiki, tapi belum tentu bila kau cuba baiki akan dibaiki. Faham tak? Kalau kau tengok line up ni almost berbeza dah dengan last season punya line up tu. Kalau bukan last 2 season punya line up berbeza dah. Tapi lagi merunsingkan minat. Dan aku rasa Momo dengan Matthews Cunha akan fikir lepas game ni, apa yang kita buat sebenarnya kita join Manchester United ni. Apa yang kita di convince oleh the board members and the team untuk yang kita akan dapat achieve with this team. Persoalan terbesar dan persoalan yang aku rasa kita akan dapat jawapan hingga end of season. And aku rasa senang cerita macam ni lah. The main question yang kita patut tanya dalam game lepas game ni adalah, adakah Amorim patut layak dapat masa lagi ataupun tidak. Kalau kau tanya aku, kan, for the sake of Manchester United punya financial, biar je lah Amorim stay. Serius lah. So bro, kalau kau nak set dia, kau kena bayar 12 juta. Kalau nak set Amorim, kau kena bayar 12 juta tu.
Mungkin Amorim saja nak nak cuba tak dapat result sebab dah dapatkan 12 juta kalau kena sack bro. At the end of the day, step manager dah dapat 12 juta tapi semua orang percaya nak jaga reputation. Amorim punya duit dah cukup banyak dah. Yelah 12 juta tu banyak jugalah kalau kau fikir, tapi duit dia pun dah cukup banyak dah tu. Come on lah. Reputation yang paling mahal. Aku nak build reputation career aku susah. Aku tengoklah penjaga Ten Hag lepas masuk Leverkusen, member kena sack agak tu. Reputation ni penting. Walhal masa dekat Ajax, the next big thing kot. Ten Hag. So kalau set hilang 12 juta, nak sign kena buang 12, bayar 12 juta tu, kena cari lagi, belum tentu dia perform tu, kena cari transfer window baru lagi, player-player yang dia tak nak mungkin kena jual lagi. Bro, ni cycle yang takkan habis. Aku tak tahu siapa dia boleh selamatkan dia orang, like literally tu. Berapa tahun dah tu? Serius, cuba fikir logik. Berapa tahun dah? Arsenal dah rebuild lah along all this while. Arsenal dah rebuild, Chelsea dah rebuild 2-3 kali dan menang Champions League. Like MU still berputar pada putaran yang tak pernah berakhir. Basically kitaran semula lah. Semula jadi. Benda positif daripada game ni, MU apa lah, aku tengah fikir, at least Seshko dapat first goal kot. Long road ahead, long season ahead untuk Manchester United. Aku tak tahu macam mana dia nak move forward, but hidup kena move forward lah.